Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang berada di Bagan Datuk dan aku nak share kat korang macam mana nak mancing ikan bulan ataupun dikenali sebagai tarpon. Seperti mana yang korang tahu, Bagan Datuk ni boleh dikenali sebagai syurganya tarpon. Tapi korang nak datang sini, korang kena standby, setup dan juga gewang yang betul. Okay, first, setup yang kita perlu untuk game tarpon, pakai setup ultralight. Setup ultralight macam mana? Macam aku pakai sekarang ni. Rod randuk yang berpoundage 26 lb. Rod yang macam ni memang sesuai untuk game tarpon. Dan juga mainline. Mainline macam 6 lb pun dah sesuai. Dan juga leader. Just cukup sekadar 15 lb ataupun 20 lb maksimum pun dah memadai. Dan yang paling penting sekali, gewang kalau korang nak guna gewang top water, korang boleh gunakan popper ataupun pensel. Yang kecil-kecil pun dah cukup. Yang bersaiz 6 cm dan ke bawah. Lagi satu tips untuk korang mancing ikan bulan ataupun tarpon, korang kena tahu boiling ikan tarpon tu sendiri. Sebab ikan tarpon ni, bila dia keluarkan boiling, dia akan mengeluarkan sekali buih. Buih dia tak banyak, dalam 2 ataupun 3 buih saja. Jadi bila korang nampak buih yang keluar lepas daripada boiling tu, korang cast dekat tempat buih tu tadi. Boleh katakan potensi nak strike tu agak mudah jugalah. Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.